Okey, dah pasang. Ni kita tukar skru lah. Ni Zober pun. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, kita nak sambung lagi. Yang ni part 3. Kita nak buat arm. Handle tu kita dah buat dah. Kita nak buat arm pula, pasang arm untuk Ziho. Okey, ni ke dia punya kedudukan dia tak sama macam yang dia. Ada sini satu, sini ada satu. So arm ni dia arm fishbone ya. Macam yang ada yang lain tu sama. Tapi yang saya jual ni dia 3 step. Kebanyakan orang jual 1 step je. Dia sampai sini je lubang dia. Ini satu. So pendek lah. Kalau kayak dia okey lah. Tak. Kalau nak lawa, kalau yang dia kita extend selalu. Saya pakai lubang tengah. Kalau untuk Ziho ni kita kena ambil ujung baru lawa. So dia tak ada, dia boleh tutup sikit gap ni. Sebab gap ni besar. So ni kita kena panjangkan lagi. Yang mana cari arm tu, boleh lah contact. Kita punya boleh adjust. Harga sama dengan yang tak boleh adjust. Okey. Saya nak pasang jap. Saya nak try. Nak buka dulu kot. Buka dulu ke? Pasang dulu. Pasang dulu lah. Okey, saya nak pasang jap. Okey. Saya dah buka dia punya cover. Nak buka cover dah azab oh. Memang leceh. Dia ada 2 klip di sini. 1, 2. Satu bawah ni ada skru. Kita buka satu skru sini. Buka satu skru sini. Okay, yang ni semua main clip dia. Ada buka clip dia. Depan pun buka main clip. Dia banyak main clip lah. Dam. Okay Dam Azab lah nak buka. Azab. Mengguna Ziho. Nak buat memang bisang sikit. Jangan tanya kenapa mahal Okay. So nak sambung buka dulu. Ni arm saya dah pasang. Dia boleh extend. Paling panjang. Panjang. Mantap. Kalau yang berat pula dia. Biasa punya dia habis depan. Tu banyak lah dia dalam 3 inci. 3 inci kot lebih kurang. 3 inci ke 4 inci lebih kurang lah. 3 inci rasa. Beza ke depan. Yang ni dia dah panjang. Lawa. Boleh tak nampak gap. Sebab kalau betul Ziho ni pun dia panjang arm dia. So memang nak kena pakai arm panjang. Okay, saya nak buka dulu Zober tangga arm keluar dulu. Saya nak ukur bush dia. Alright. Okay. Nak buka Zober je kena buka controller dulu. Sebab skru ni sangkut. So kena buka dulu controller. Lepas tu skru Zober dia tu saiz 16. Skru caliper dia pun kena buka saiz 13. Ni 24 lah. Dia punya skru banyak main saiz yang jarang kita pakai. Baik bawa order. Ada spanner, ada box. Lah ini nak kena fikir kat ni macam mana nak buat bracket dia. Depan kita tanggal lah. Depan dia saya 18. Pendek. Saya 18. Tapi nak buka azab sebab dia rapat dengan cover set. So dia susah sikit buka. Ni controller pula nak kena tanggal dulu. Kalau tidak memang tak boleh buka Zober dah. Memang leceh sikit lah Ziho ni. Okay lah. Kita nak sambung buka balik. Nanti kita tunjuk macam mana nak pasang pula. Alright. Okay. Dah buka dah. Settle. Azab turunkan arm azab. Macam-macam kena buka. Nanti tak sama macam kita buka IAD ke Saga Sonic. Ni memang macam-macam nak kena buka untuk Ziho ni. So dia banyak kerja lah. Memang tak mudah. Tu arm dia. Ni kecut lebar. So arm yang ni kita kena buat sikit lah. Bush dia. Kena custom bush. Baru boleh masuk. Memang banyak kerja sikit untuk Ziho ni. Okay. Saya nak buat bush up. Okay. Alhamdulillah. Settle dah. Dah pasang. Ngam. Zober ngam-ngam. Zober sama panjang dengan IAD. So tak pening kepala.
Kita dah buat bush dalam tu. Okay. Dia punya gap ni pun kalau daripada asal dia depan lagi. Ini dia panjang sikit. Ni kita adjust step paling belakang. Okay, tapak caliper dah buat dah. Ni kita cover tak pasang lagi ni. Kita pasang cover. Ngam-ngam. Ni kita buat naik atas biar nampak kemas sikit. Okay. Controller pun sebab ada modify kan, nak kena alih. Ni bush saya buat di sini. Cut sampai ujung. Ni pun ada 2 bush. Ikat dia kuat lah. Kalau tak, oi, kena pakai sub panjang tu. Bush banyak gila nak pakai. So kita adjust sini. Cun-cun. Ngam-ngam. Cantik buat. Tapi puasa-puasa ni nak pasang arm dia main jiwa juga oh. Berbulu kat pasang. Susah mat. Ni cover kita dah pasang penuh. So bila dah pasang tu boleh nampak lah. Nampak cantik, padat. Dia dia kosong macam tak menarik. So kita dah pasang semua. Saya buat skru dia. Ni Zobo ni cantik lah. Saya lurus. Mantap. Okey. Untuk video pasang arm ni sampai sini sajalah. Nanti kita buat video part seterusnya macam biasa. Nantikan video yang akan datang. Okey. Itu sajalah. Oh, buat cakap. Kalau yang ni, kalau pakai arm yang lain model, ada satu lagi yang dia lagi lebar. Itu boleh juga. Pakai yang tu. Tapi bush yang celah ni pun kena buat bush juga ni. Buat kita ikat sampai ujung. Ikat sampai ujung. So ada 2 bush. Ni pun 2 bush. So tu je lah yang saya boleh cakap. Dah tak larat dah, penat dah. Nai buka puasa pun sempat minum je. Ayan dia tadi buat motor petrol lagi. Nai banyak kerja sikit. Okey. Tu je lah. Jangan lupa macam biasa like, follow dan share. Nak tengok video lagi, video EV bike ke petrol, nanti kita update. Kita dua-dua kita akan update. Ziho ni banyak lagi. Okey. Bolehlah nantikan video untuk Ziho ni. Alright. Dah kemar-kemar dah. Tak larat dah. Nak balik. Alright, balik dulu. Assalamualaikum.